1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor lah yang buang seekor tadi. Jadi yang lain-lain lama dengan duri je. Jadi berat sikit tayar tu tak ada ni. Bismillah. Okey. Okey, sebab air. Bismillah. Habis dua-dua tayar dah bocor. Dia kena tiup lah. Kena pakai tiup. Naik dulu. Naik ke tepi dulu, cuci kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita mengayuhkan dia ni, kita mencucikan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Okay guys, seperti biasa turun lagi hari ni dekat area Pulau Pui ni, bersama dengan sahabat daripada Putrajaya. Dia pun join hari ni, InsyaAllah. Kita orang baru start nak turun ni. Betul dah lewat dah pukul 9 dah kan. Jadi sama aku Rabbit Trooper. Kalau korang berminat dengan IB model ni, korang boleh hubungi nombor yang aku sediakan. Nombor tu nombor kedai Kayak Melaka tu, ataupun korang boleh kontak aku sendiri kan. Korang boleh pergi sendiri, tengok sendiri lah kat kedai Kayak Melaka, macam mana IB ni, macam mana rasa dia. Ada banyak model dan banyak ada punya ketebalan dia. Ketebalan dia ada 2, 1.2 dengan 0.9. Macam aku ni 0.9, ringan sikit lah. Jadi kalau korang berminat, korang boleh pergi kedai Kayak Melaka terus, ataupun hubungi aku, ataupun hubungi nombor yang aku sediakan. Lepas tu jangan lupa kau sebut nama Koi Fishing, sebut nama Koi kan, nanti akan dapat diskaun sikit untuk pembelian IB ataupun barang-barang lah. Dapatlah diskaun kan, daripada tak ada apa-apa kan. Jangan lupa sebut nama Koi tu. Jadi tanpa melengahkan masa, jom lah kita terus pergi spot. Sebab air pun dah jalan surut dah ni. Kita nak kejar masa dia golden time tu kan. Tak tahu sempat ke tak. Kalau sempat tak apa, kita cuba, kita cari rezeki insyaAllah. Kalau pemudahkan insyaAllah. Jadi jom, let's go, kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay guys, spot pertama kita try dulu. Spot yang saya gasak senang ni banyak. Inilah spot dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah rezeki yang ada di dalam lautan ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. First drop. Ni kerapu ni. Jatuh dia ambil. Kerapu. Alhamdulillah. Kerapu guys. Baru nak record, sorry. Lambat sikit. Jatuh. Jatuh dah. Memang dah putus tu. Dah tu. Lupa nak suruh letak. Ada sini, ni. Terbaik. Apa dia? Bawah ni turun je. Try lagi. Angin dah makin kuat. Allah, terlekat. Ampas terbut.
Kerut gigit. Tapi kan kecil tu. Ha. Kena tu. Uish, ni besar ni. Macam jenak, macam sekut. Gaya dia, shape dia tu. Kerapu. Oh, kerapu singa. Nak makan? Oh, jatuh. Tak payah, tak dan. Tak makan je. Tapi isi dia sedap tau. Pernah ni. Pernah makan? Guys, right guys. Kasar guys. Dia diam. Dia kena kasar sekali. Kapur. Jaga. Jenak. Oh, jenak. Alhamdulillah. Tu dia. Nanti kan. Tayang sikit. Alhamdulillah guys. Okey. Baik. Gelam. On. Lama je guys. Member naik je nak. Kita naik lama je lah. Lama sedap. Asam pedas tu. Yang penting ke makan. Itu yang penting. Kalau dia duduk melopong. Ni atas dia. Dia kerja nak ni. Kat sana. Macam asyik dia. Sekut. Alah, sekut. Lain macam dia ambil tengah. Ambil ke senangin. Sekut. Alhamdulillah. Padu dia ni menekan. Guys, sekut. Manjik kokang. Kena mata. Sebaiklah. Kokang tidak menghampa kan. Sekut. Alhamdulillah. Okey. Baik spot ni. Dua ni sedap. Dua muncung. Ambil strike kasar. Dui juga. Dui muncung. Jaga. Okey geng. Kita orang lepak dekat Pulau Lopeh. Dan untuk makluman korang, Pulau Lopeh dah tak boleh mancing. Rupanya dah tak boleh mancing dah. Dia nak buat jadi taman laut juga. Tak tahu lah keliling dia boleh mancing ke tidak. Dia dah start tutup. Tadi ada orang jaga, tadi datang kat sini dah bagi tahu pulau ni tak boleh mancing lah. Tapi kita orang bukan nak mancing, kita orang nak rehat, nak semayang. Rehat dulu lah kan. Angin tengah kuat kat luar tu. Kat sini angin tak ada, terlindung dengan pulau. Nanti kita tengok, kita try main daripada depan tu, tengok macam mana nanti bila air pasang ni kan. InsyaAllah kalau rezeki ada. Jadi kita orang rehat dulu. Korang stay tune dan kita sambung balik. Okay, bye bye. Okay geng, kita orang dah tak mancing lah. Dah dapat ikan dah seekor. Tu tiba-tiba je. Sebab kita orang nak keluar tak boleh, angin kuat. Main tepi pulau ni ada juga jenak seekor. Tak ada pelayar dalam tu. Okay geng, update. Sekarang dah dekat pukul 3 dah kan. Hasil tak ada banyak mana lagi. Kita orang nak nunggu air pasang pula. Tengok air pasang macam mana kan. Ni masih mencuba lagi. Fish on. Ini gelama ni. Tengah tu encik makan, dia makan. Hampas tebu. Nak kecil. Hampas tebu ada, air nak jernih ajak gini. Fish on. Besar. Apa tebu juga kot. Oi, pusing-pusing dia. Apa tu? Caping. Oi, ada dia ni. Apa dia? Caping. Ini kan sedap ni. Kalau dia biasa dia berkumpulan. Kayak polo. Caping
Ha, kena lagi. Uish. Lucut ke apa? Kena. Dahsyat. Capil lagi. Oh, anak jenah. Dia dah cukup. Besar sikit ni. Dia dah layan-layan tak? Boleh. Ada juga. Oh, dia minat tu jig kali tu Kecil ni. Tu dia lagi. Banyak besar-besar ni. Balon. Ni besar juga ni. Boleh lah satu jengkal punya. Tambah-tambahkan dia. Guys, alhamdulillah. Baru cakap tak ada ikan, dia keluar pula. Sorry guys, tak rakam. Alhamdulillah je nak. Dia ambil dekat tengah. Sabar, relax. Oh, mulut. Tengok tadi main gulung-gulung naik atas kan. Dia ambil. Jenuh. Onji kokang. Keluar. Guys, tadi dapat seekor jenah. Tapi tak record. Aku ingat record lah. Beri aku cakap seorang-seorang dekat kamera tu. Rupanya tak ambil. Saiz lah tu jenah tu. Dah duduk rantung dah lah. Beri siap review. Tengok. Kamera tak on. Bateri dah habis. Dia tak bagi warning langsung. Lalu dia bagi warning bila bateri habis dia akan titik. Tu kali kau ada bunyi ambil tak kena. Alamak. Dah ambil tadi tak kena. Dia nak start makan ni pasal ni. Boleh sempat kita nak pindah ke spot lain lagi. Dia dah makan banyak sini. Harap ada lah record. Bantal ke? Bantal 3-4 kilo kan. Pada chat drag sikit. Ni tak, bukan kecil. Lama. Tengok tak ada udang pun. Dia pun makan juga. Air tengah jernih. Dia menyambut ni. Hui. Merah pula. Tengah jatuh 2 kali dia ambil. Ui, dia lagi. Alhamdulillah. Ya Allah, banyak kat sini. Laju dia ni ambil ni. Dasar ke tengah? Tengah nak naikkan jig tu. Tengok jig kokang. Jenuh. Alhamdulillah. Tak tahu dapat record ke tak daripada mula tu. Dia ada tapi dia sesepah. Kita tambah lagi. Tu dia. Uish, dia keluar pula. Eman lenjam tu mesin murah. Tak tahu dia bertahan sampai bila. ESP apa? Bukan, sisa. Sebab dia ringan. Tu yang beli tu. Kita nak main jig ni nak urut ringan. Senang dengan ringan. Tak lenguh tangan. Kita masuk lagi sekali spot ni ke depan. Kalau tak ada bagi dia pindah spot lain lah. Kita rancak tadi ada. Dua kali tengok dia ambil. Dia ikut naik pula tu. Mana dia? Tu dia. Oh, iya lagi. Tak lalat. Oh, jatuh. Baik. Ada lagi. Alhamdulillah, Haji Kokang. Okay, tukar spot. Lain pula ni. Cuba main dekat dalam sikit.
Sorry guys, tutup kamera. Oi, jenak ni. Uish, angin. Oh, dia ni. Oh, dia ni. Ya, betul lah. Dia ni memang gelopor lebih. Ada senangin. Kan ada senangin berkebulan kat sini. Mana kita ni? Makan tengah ke? Senangin. Oh. Oh, ha. Oh, nak rakam. Nak ni. Nangin. Besar nangin apa? Gila memang tempat dia. Dia tengah berkumpul. Ada. Banyak tu. Waduh, anak-anak ikan banyak. Ui, jahat dia ni. Tekan. Dalam ke? Itu lengah tangan. Alhamdulillah. Hei, merah lambat mana guys? Senangin. Onji kokang 40 gram. Oh, ada ni. Gemuk. Tu dia. Sorry lambat rakam. Ni ikan banyak bawah ni. Cari lagi. Dia tengah berkumpulan ni. Bismillah. Okey. Geng, kita orang dah last spot ni kan. Tadi aku dapat seekor ni. Lepas tu boleh lepaskan balik. Macam tu je lepaskan. Kecil je tak besar, tak apalah. Terus senyap. Tak tahulah dia geng dia ada ke tak kan. Inilah spot dah. Nak naik dah ni. Dah pukul 5.30 dah. Pada pagi sampai ke petang. Tapi hasil Alhamdulillah. Dia dah lepas-lepas makan. Ok guys, kita orang dah naik dah. Dah pukul 5 lebih dah. Kita nak makan lagi. Cukup lah kan. Ada rezeki dah banyak dah Alhamdulillah. Naik ke atas. Jadi jom, let's go, kita balik. Ok geng, dah sampai. Jadi update hasil lah. Biasa lah, kita tunjuk hasil. Biasa hasil Alhamdulillah guys. Macam-macam jenis lah ini sosis. Boleh tahan, saya pun besar juga lah. Puas hati lah juga, kasak juga lah. Yelah kan. Pada pukul berapa tadi? Pukul 9 sampai pukul 5.30. Alhamdulillah. Jadi guys, nak susun nak kejap. Dia berapa ekor je nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor je nak. Sekor. Nak aku buang sekor tadi. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor lah. Yang buang sekor tadi. Jadi yang lain-lain lama dengan duri je. Okay guys, dari sini saja video kami. Dan jumpa lagi video akan datang. Terima kasih yang menonton sampai habis. Alhamdulillah. Dan tuan nak kemas dah. Terima kasih lah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.